duk jaga-jaga kena juga. Tak boleh cakap apa kan. Benda ni memanglah jadi. Cuma aku harap kan. Sebab aku pernah mengacara satu program kat RTM bicara pengguna. So salah satu topik tu yang aku pernah handle adalah dengan apa ni anti scammer. Masa tu tak ada lagi pusat respon anti scammer. Apa dia sebuah persatuan anti scammer ataupun dia lebih kepada menjurus kepada cyber security punya ni lah persatuan ni. Jadi dia termasuk dengan scammer, penipuan dalam talian dan sebagainya, yang mana dia orang menjadi salah seorang tetamu dalam aku punya program tu. Sebenarnya benda ni dia orang sendiri pun tak dapat nak bendung tanpa bantuan daripada kita sendiri. Dia orang boleh hebahkan, boleh buat sebab kita ni, kebanyakan masyarakat kita mentaliti kita dah pukul bodoh. Pukul bodoh ni maknanya kita senyap, tak nak bagi tahu sebab kita rasa takut, malu kan. Takut aku nak bagi tahu bahawa aku boleh tipu 30,000. Kan. Mesti kena kutuk, mesti kena maki. Kan. Pukul bodoh ni yang sering kali terjadi kepada mentaliti orang Melayu kita. Kan. Lepas tu pula kebanyakan pula tapi alhamdulillah lah sejak akhir ni kita dengar tiba-tiba NSRC ni ditubuhkan dan 100% di bawah KDN, di bawah PDRM. Jadi benda ni rasa macam kau boleh direct terus ke PDRM kan. Jadi apa-apa je kau rasa kau nak kena tipu je, kau boleh check terus. Kan. Tapi itulah bukan tempat pemulangan duit. Kan. Kan kau 30,000 katakan 30,000 pulang duit kita orang sekarang. Mana boleh? Memang tak lah. Kan sebab itu membabitkan satu benda yang kita tak nampak, duit tu hilang dan sebagainya. Kenapa pula kalau macam tu? Aku rasa jenuh kerajaan nak bayar balik semua. Kan. Jadi masalah pula kerajaan nak tanggung tu kan. Jadi apa yang boleh kita buat adalah bila kita kena ni, kita kena ingat orang lain lah. Aku dah kena, takkan orang lain nak kena. Jadi aku kena bertindak. Walaupun kita rugi pada masa tu, tetapi sebenarnya tindakan kita tu adalah membantu orang yang lain sebelum mereka kena tipu. Betul. Jadi orang cakap berbalik kepada prinsip hidup lah bawa kadang-kadang kita ni kena peduli pada diri sendiri dan peduli pada orang lain. Sebab tu pepatah Melayu ada mengatakan jaga tepi orang. Tapi setengah orang tu ingat jaga tepi orang ni makcik bawang dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya jaga tepi orang tu dia membawa definisi yang besar Bob. Kan? Kadang-kadang ambil tahu Bob. Kadang-kadang kita tak tahu, jangan malu bertanya. Kan? Macam kena tipu aku nak buat apa Bob. Jadi kalau kau tahu kau macam kau call nama ni. Kan kau buat macam ni, kau buat macam ni. InsyaAllah kita takkan kena tipu lagi.